Makanan apa yang ada kat depan awak sekarang ni? Apa? Meat, so dia akan jadi meat. Ni fries. Ya, yang ni ada cheese. Wow. Pedas. Ramen, samyang, cheese. Ramen cheese, okey betul. Chicken buttermilk. Oh, betul. Full mak guys. Dekat warung acu tak lain tak bukan korang kena rasa mixed grill yang juicy. Cukup rasa diperap dengan rempah khas, campur pula dengan saus black pepper, lengkap dengan side dish dia. Ada butter, ada susu, tak lain tak bukan buttermilk chicken, golden crispy chicken, luar rangut, dalam dia lembut, digaul pula dengan kuah buttermilk lemak manis berkrim. Kalau korang cheese lover, ini bukan biasa-biasa. Ini samyang cheese tarik. Samyang pedas-pedas manja campur dengan cheese tarik sampai ke langit rasa dia. Creamy, pedas, satu suap confirm nak lagi. Bila teringat mi berkuah, tak lain tak bukan mi Hailam dah ada dekat warung acu. Kuah pekat manis masak dengan ayam dan seafood. Setiap suapan tak muak tak pedas, just nice. Kalau korang rushing nak sambut birthday, bingsu popcorn boleh digantikan dengan kek fresh dari Mason disalut penuh dengan caramel. Memang rangup. Terkejut aku tengok dia punya present Godzilla milkshake berasap satu warung acu. Topping dia penuh kakao, bueno, Nutella, semua ada. Confirm kayangan. Kita ada fries, kita ada sausage. Lepas tu dia ada juga makaroni ni. Mixed grill. Miss Grill. Oh, betul. Miso. Pandai. Jawapan dia adalah salah korang. So ni adalah mi Hailam, merupakan menu baru yang ada dekat warung acu. Ada mi bandung, mi goreng mamak pun ada juga. Untuk RM300 ni kita nak bagi dekat Amedini. Simpan je dulu dalam kocek, nanti kan bagi balik.